Hak dia tanya gini. Adakah sah jual beli dengan peti? Lah. Jual beli dengan peti. Lepas tu dia tulis sini. Tu yard. Apa dia ni? Rian. Peti bubuh duit. Lagu mana rupa orang salah? Peti bubuh duit. Adakah sah jual beli dengan peti bubuh duit? Lepas tu dia tu yard rian. Lagu mana rupa orang salah? Peti hok duk jual peti kat tepi jalan, tepi kedai, depan layar rumah. Tu tak ada pun. Dia pakai peti duk situ. Lepas dia bubuh lah air kola, air kokan, begitu rupanya. Tu jual dengan peti. Baik. Kalau begitu kita nak tahu sah tak sah, kita nak ajar cara, tak ada nak jawab selalu. Ni pakai reti makan ramai-ramai. Kita naik tak faham buah duk tangan kita dah dah. Tapi ni bila makan aman pakai tahu. Sambung akak. Jadi kaedah nak tahu dia mau jawab diri boleh. Adakah sah atau tidak sah kita kena panggil apa? Baik muamalah, berjual beli, baik ibadat, semaya puasa, baik munakahah, menikah kahwin, semua tu panggil kerjaan. Ni kerja ibadat, semaya puasa. Ni kerja jual beli panggil muamalah, cari kehidupan. Munakahah, bekerja, bernikah kahwin, berumah tangga. Semua tu panggil amal, kerja. Hatu doyak semua kata amal-amal tu mana kerjaan tu. Baik. Bila setiap kerjaan dia nak sah tak apa sah. Sahih ai ma yu'tadu bihi wa yu'tabar. Barang yang dikira pada syarak. Barang yang dibilang dengannya. Kalau tak dibilang ada apa tak ada. Bila tak diiktibar, tak diwak kira, ada apa tak ada. Supaya dalam subtil kapal ada sebuah tu dia tak masuk dengan orang. Orang tak buat kira je tu. Ada ke tak ada ke kita buat kira. Ma la yu'tabaru wa la yu'tadu bih. Maka nak panggil sah tu ma yu'tadu bih, ma yu'tabaru wa yu'tadu bih. Tu panggil sah. Maka nak kira dia kena ada rukun dia. Tengok semaya tak ada rukun la yu'tadu bih. Panggil batil. Maka jual beli pun dia ada rukun dia. Nikah kahwin ada rukun dia, itu tak? Mana rukun jual nikah kahwin? Ada lelaki jadi suami, ada perempuan nak jadi isteri. Faham nikah sama nyata jadi tak? Nikah sama puan jadi tak? Tak jadi, tak cukup rukun. Rukun je kena lelaki dengan puan. Faham dunia sama lelaki nikah. Tengok. Tu dia panggil rukun. Maka jual beli rukun dia apa? Kena ada baik, ada mustari. Apa baik? Si penjual, ada si pembeli. Maka si Khalid ni nak beli air kola duduk dalam peti tu. Si Khalid lah si pembeli. Apa mana si penjual? Peti. Peti mana boleh berjual dengan peti? Kanak-kanak tak mari lagi tak boleh jual, dengan orang gila lagi tak boleh jual. Dah itu kan? Mana si penjual? Si penjual tuai peti tu. Tuai peti tu. Dah itu kan? Tak kena jual dengan tuai tu lah. Lepas tu, itu kita kata, kalau dengan peti betul mana boleh. Mustari si penjual, si apa, baik si penjual. Lepas tu rukun dia lagi ke apa? Saman. Ada harga bayaran. 20 kuk, 50 kuk harga dia. Itu ada saman. Ada mabi' barang jualan. Apa? Nak beli air cola. Air Fanta. Itu mabi'. Jadi cukup rukun dia. Baik, mustari, saman, musman. Ataupun kata lain, iwat, mabi'. Cukup. Cuma mari hak soal lagi ijab kubur. Itu payah akad. Tu duduk berkilah lah tu. Ijab kubur tu. Maka bila kita lalu ke tepi peti, dia duduk jelas. Sini 50 kuk. 50 kuk dengan harga 100, dua kara. Kita pun ambil duit cocok. Kita nak apa-apa dia ada lah pilih lah. Pilih kita nak air Fanta ke nak cola ke nak berapa ke. Tekan tas situ dah. Kalau duit tekan gitu. Dia tu baik perlu. Artinya tuai dia redha. Tuai dia redha. Kerana peti sekali jual beli ni redha.
innamal bai'u an taradin. Keluar daripada taradin. Taradin ni setujumu setuju aku, redha rela pergi mari. Dengan harga 50 kok kita tengok berani beli. Tak ada masalah mahal biasa 50 kok ni. Kita redha kan, kita akan beli. Balik si penjual pun dia mau bayar 50, dia redha. Hingga dia tak ada sendiri dak. Kalau orang berjual je, dia wakil pada koli. Ni dia tak betis dia tulis tu siap. Dia ada juga dengan rabuk lah ni kan. Bermakna tuan berjual redha. Dengan dalil redha nah. Kita copok, dia tu perlu. Cuba harga 50 kita cocok 40, 2 keping 5 dan 20. Dia tu baik tak? Tak tu baik tak. Harga 100 kita cocok 70, 50 sekeping, 20 sekeping ataupun 90 cocok lagi. Tak tu baik ke tak? Tak. Itu baik tak betul dengan kita nak. Kita tak reda. Habis dia penting sekalinya cuba beli ni jangan tipu daya. Sampai tu dia ada rukun, ada syarat tu. Syarat mabek dia sah, boleh diserah, boleh ada apa tu. Tak itu kan? Itu dia pada asalnya situ tu. Sampai tu syarat tak benar, jual beli bagi hak pasal kena jual ketika masak, kita nak beli ketika putih tak boleh. Sebab dia timbul tak puas hati. Kadang-kadang dia menyesal. Gaduh kita nak jual, harga sekian. Bawa siapa masak ngerti, mahal harga naik. Sesat aku. Tak tahu harga nak naik. Ni syarat tak benar ni. Ataupun besar balik, sesat balik orang beli. Lalu itulah tak sah jual suatu ketika putih belum nyata masak Mekah. Malaikat dengan syarat kerat. Beli buah kanji, syarat kerat selalu. Nak putih, nak jeruk, jual jeruk putih. Ada masalah. Tu pendek kata, ala kulliha, bila kata Islam dia nak jaga keselamatanmu aku. Tu baik hukum sah, tak sah. Tu sikit sangat. Tapi pergi kepada apa? Natijahnya, nak jaga keselamatan. Baik balik orang beli pun jadi selamat, tak kena tipu. Balik orang jual pun selamat, tak kena tipu. Kerana apa? Kerana barang jualan milik hak si penjual. Bayaran nak beli duit milik hak si pembeli. Maka milik masing-masing, orang lain nak ambil jalan batil tak boleh. Masalah umum ayat, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Pendek ayat cakap masuk bila curi, merapah, menipu, masuk bila masalah batil semua dia. Sebab itulah bila tuan tu suka reda tak apa. Balik ni pun jangan tipu. Letak muka ni tertekan tu baik muka lain. Nipu kita tak reda tu sih. Sebab tu jangan ada tipu daya ni lah. Bila terkelip pada takut Tuhan tadi, selamat Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Tidak tersembunyi atas Allah. Dia nak tipu sama dia mau tipu. Allah zuntiqa. Allah akan bela. Sebab tu tak ada jalan keluar. Kalau lepas dah kita kena dah lagu tu, kita pergi tipu orang ataupun orang kita kena tipu, maknanya lekat hak masing-masing. Jalan keluar dia, minta maaf weh. Sah kita bayar klik weh. Minta maaf. Nak bayar tak ada dah. Mula ni jadi hang lah Tuhan susah. Maaf yalah. Apabila minta maaf dengan jujur-jujur minta maaf, balik kawan untuk saya maaf juga dia dengan Tuhan dah lah. Kita minta dah. Gitu pula. Tu jalan keluar di dunia suci lagu tu lah. Kalau boleh bayar, kita bayar. Tapi kalau kita jujur betul benar, balik Tuhan pula kesian kita. Tak apalah, tak payahlah nak anak lepas dah. Ginilah lain kali janganlah lagu ni hak saya, hak siapa pun janganlah. Boleh nasihat pula situ. Ke baik orang panggil. Sebab tu dalam ayat baca innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah berkenan orang-orang yang bertaubat, serah diri, maaf tua. Allah berkenan sangat. Bila berasa salah, salah lekat dengan Allah Taala senang. Salah kita dengan Tuhan tak ada berlapik dengan manusia, dengan anak ada. Senang kita dengan Tuhan. Tapi bila berlapik dengan anak ada, Allah Ta'ala kata dia tak ampun sehingga Tuhan dulu. Dikira dengan Tuhan dulu.
Hak ngaku ada ayah, musalah ngaku kau lari tak imam curi. Tak apa betul curi mu sesat, aku maaf betul mu curi, tapi mu curi barang orang, hak barang orang tak lepas. Curi tak apalah, berlaku lama dah. Curi boleh dulu tu amal curi. Mu berasa salah, minta maaf ngaku, tak apa curi tu, tapi barang hak mu curi tak lepas tuan tu. Bak tak ada jalan lain, jalan minta maaf tak balik. Dia minta maaf dah, tuan tak say maaf, tu dia dah lah. Dia kau tu pula. Penak tu anak adil sungguh deh. Masya-Allah. Itulah kembali klip pada tadilah. Jangan ada tipu daya. Bila betul benar sungguh nyegi salah silap bahasa dia tengah jedah ayat Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, mintalah Tuhan kami jangan kau ambil salah kami jika kami ada terlupa, kami ada tersilap. Kan? Itulah pendek kata. Begitulah kita duduk di dalam perjalanan dunia nak menuju kepada akhirat tu begitulah. Ada apa sikit sebanyak cari jalan ukar lah. Itu dia.